Mari kita santai mancing di kolam eksotik fishing, Batu Arang, Rawang Selangor. Suasana tenang, hilanglah bosan, yang tersimpan spot antik Kuntau. Okey, kita bersama rakan sahabat kita, si Pualan, Abang Scott kita. Okey, so Abang Scott buat apa ni? Makan doyang. Tengok doyang dia. Aduh. Malam ni kita bersantai-santai di kolam eksotik fishing park Batu Arang. So kita lama tak jumpa kawan-kawan. Hari ni kita santai. Hari ni si Pualan belanja durian di 24. Oh, terima kasih si Pualan. Hari ni kita bawa kawan-kawan si Pualan. Kita bagi dia dua. Alright. Okey, cerita hari ni bersama geng-geng hari ni. Berapa bulan? Hari ni bersama 20 hari bulan 12. Kita penutup end years untuk tahun 2025 nak masuk 2026 bersama roti garinia di kolam Batu Arang Fishing Park. Okey. So kita hari ni kita menggunakan rope 15 kaki. 15 kaki. Tapi kita nak buat umpan rare sikit lah. Apa itu umpan rare? Mari kita tengok. Kita makan-makan kita tak habiskan durian ni. So test power di 24. Di 24. Di 24. Jom pelayar makan di 24. Di 24. Kita umpan durian. Clear lah kamera dia. Ya. Ada saya bawa. Oh, pan durian di 24. Paling mahal umpan sebekas 20 berapa? 40 berapa ni? Berapa sekilo durian? 45 RM45 sekilo. Oh, makan modal macam ni. Okey, jom. Jom. Teruskan. Hui, nak hampa tinggal api tu. Alamak. Fail lah. Asal? Kidal. Aduh. Aduh. Bikin mungkin dah. Okey. Oh, lebih jauh ah. Tak. Dia tak ada batu. Kalau ada batu dia tahu. Ada batu tak? Ada batu eh? Ada dua kan? Okey, tu ambil. Mana ni? Kat sini. Oi, ada lagi. Okey. Umpan jadi. Umpan jadi. Ada lah. Ada. Jadi bang? Jadi. Tak sempat letak berapa second je. Di 24. Tapi masalah kidal. Aduh. Kidal. Aduh. 15 kaki jadi konten kita ini. Padu ni. Tengok ni baru betul tuan dia. Masalah dia bawa kidal, kita susah. Rope hari ni panjang dia 15 kaki. Tengok siapa yang baling atas meja lain kali. Tu dia. Menggeletar kamu. Tak, ni bagi kat tuan itu tuan kidal seorang lagi. Mana kidal tu? Aduh. Okey. Ini sana ada makan. Yang pasti bang, kaki jaga bang. Kaki jaga kaki. Okey, ngah. Okey, kita tengoklah. Saut. Tangguh. Tengok permainan dia hari ni. Boleh call brother ni lah. Lupa dah nama saya. Nama saya Afiq. Afiq okey. Alright. Bismillah. Okey. Kita tengok dia punya setting tu macam mana tadi. Durian musakin bukan musakin di 24 Di 24. Tengok. Lah, laju tu Dia punya bola pingpong laju. tak sempat juga settle tu. Terus. Jadi je. Jadi Bang, rasa juara. sesi meriliskan
di senja hari pukul 7.10 waktu maghrib ni. Kita nak stop solat dulu, kita lepaskan ikan. Okey, puas hati Abang Skop. Okey, let's go. Okey, go. 15 kaki. Jauh pergi Okey. Ngam. Tengok pelampung. Sekejap lagi zam dia ambil. Okey, dah ambil dah. Ambil dah. Huh. Dah ada lagi. Lucut. Betul lah. Aduh. Bukan masalah lucu ni, gelojoh. Betul lah memang. Alamak. Putus. Oh, dia duduk kat sana. Aku dah cakap Paman. So, kita belanja sikit lah kawasan Exotic Fishing Park pada hari ni. Ini geng strike ni. 1, 2. Yang ni baru naik 8 kg, ada 7 ke 8 kg ni. Yang ni. Alright. View okey, di senja hari di kolam fishing park. Cepat kau tell. Ni sahabat saya malam ni. Dia yang kata apa? Permintaan untuk datang ke sini. So kita merelakan hati untuk si Pualang. Ni Abang Halil kita. Halil. Kuat produa ni. Kita cuba. Kita cuba malam ni, kita santai malam ni. InsyaAllah dipermudahkan. Lil, buat je. Fuh. Okey, tak apa. Biar duduk situ je. Lepas situ ke? Tengok. Lil, kau jangan letak ni, kau pegang dia. Buka drag sikit. Oh, kalau baling atas bowling yang sana, memang baling atas meja lah. Oh, ini agak lama. Ini agak lama. Oh, ni dah ambil dah. Pelampung yang sana depan. Kat boiling. Tu. Ada. Ada kan? Tak biar dulu. Biar. Sebab tali tak kuat sangat. Biar main je. Kita tengok tarik macam mana. Tengok. Tengok dia punya pusing macam mana. Bagi. Anda rasa hari ni? Tak benar bang, panjang ni bang. Panjang. Bagi lu tangan lu. Tapi tak perlu kuat sangat lah. Relax je. Relax je. Bicik terbalik. Mesin terbalik lah tu. Mesej terbalik pula tu. Kalau orang kidar tak apa. Tak apa, boleh. Kanan pun boleh. So, dah percaya dah berapa second? Buda-buda ni. Halil kena buli. Tim Ranger Ayo beraksi di kolam Exotic Fishing Park. Ni siapa? Pandai berdikari lah. Kita tinggal dulu pergi solat. Berdikari dulu seorang-seorang. Okay, bye-bye. Kita review. Bang, kenapa tadi bang? Tali habis bro. Tali habis. Ya ampun, tengok dia punya proof dia. Tengok habis bisi tali. Makan modal yo. Sabar bang. Sabar. Satu pengalaman. Kita review abang punya persiapan. Alright. Kita masih lagi kita stop video tadi. Layan ni 5 minit dah layan dah ni. Ni kita bagi laluan waktu maghrib ni dah pukul 7.30. Lampung kita nampak 7.30. tadi. Baskot nak pergi solat dulu. So kita tengok lagi. Ni adalah orang yang ketiga. Satu je orang ketiga, satu ikan. Sebab average 10 minit lebih dah ni. Siapa ni? Abah Daniel kita lah. Okay. Dia punya sana tak nampak lah ikan lagi. Tapi ini ada saiz lah. Kenapa ada saiz? Tak naik-naik. 3 orang dah tukar ni. Dia punya, orang kata apa? Joki. Tengok. Terkidar-kidar lah. Besar. Dia punya ada saiz. Tengok kita gelap sikit ni. Average 10 kilo ada ni. Gelap sikit sini. Ni sampai berpeluh terus. Berpeluh. Kita bagi 10 kilo terus kat dia. Oh lama. Serius ah. Belas ni woi. Belas. Timbang ada dalam kereta. Padu. Tak, kita kena ambil gambar sana. Kau nak datang ke turun Okey. ni le. Kita review ikan ni. Menunjukkan dia punya besar, tangan dia macam ni Dia punya view tepi dia. Padu. Besar. Ni Ni belas ni. tuan nombor 1 pembuka tirai. Tapi dia selalu Nombor 2 Abah Daniel kita.
Tambah saya finishing dia. Yang ni dia punya opening dia. Finishing dia saya tengah-tengah tadi. Saya tak terbalik. Dia punya nak naik yang ni, ya ampun. Umpan apa tau? Kita review sekali lagi. D24 RM45 ni. Nak naik kat dia ni. Durian. Roti durian. Kita bawa ke cerah sikit lah. Nak menunjukkan betapa besarnya ikan dia. Ni. Every belas lah kita tak timban lah. Padu lah. Padu. So, si Pualang. Baik. Guna pacang apa tahu? Ni pacang ni. Mana pacang ni? Special pancang. Pacang dia. Special pancang. Okey, 1 2 3 release belas Alright. Ini kalau 7 kaki masak Okey. Hmm? Review sini tengok. Yang pasti. Jalan je. Alright. Wow. Daniel. Oh, 3 orang ni. Masuk dalam video 3 orang. Alright, ngam. Ni 3 orang Opening. Ni opening. Tengah-tengah. Ni center. Kita bagi finishing dia, kita bagi penutup. Penutup. Ngam, line clear. Okey. Okey, so hari ni kita malam di Kolam Exotic, kita menggunakan opar roti je. Hari ni kita cuba red tail spesies catfish. Alright. Catfish Alright. Okay, first time celup. Celup dulu. First time celup. Okey. Kita letak depan-depan je. Come on, Simuan. Nak Dia orang baru. Balut tak buka lagi. Main ni heavy ni sedap. Jet terus. Oh. Tu dia. Jet terus. PE4 kot kan? Kan? Ini prepare untuk casting bam ni. Terbaik. Tu dia. Bunyi tu. 3 kilo ada ni. Dia tak nak Alright, ngam. sawit peram. Okay, ngam. Catch and release. Get and release. Right. Terbaik. Okay. Ini umpan pertama sawit by Abang Scott. Pakai pelampung Untuk sawit pram katanya. Sawit peram Siapa Hilal Halil terus. Halil. Mari tolong kayu ni. Cepat Halil. 15 kg, 15 kg. Berpenuh ketiak Halil. Sawit. Sakit pinggang oi. Umpan sawit. Oh, tali keluar, tengok Tali keluar. Ada video oi. Sakit pinggang oi. Tali keluar. Tali keluar, ada video. Tarik lagi. Tali keluar. Sihok ke mah? Sihok. Tapi ni kat kolam. Patutnya kolam hok. Sakit. Aduh, penat. Ini ada saiz Limun. Ada saiz. Nak tukar driver ke? Gila tak ada aku. Continue change of the driver. Okey, pesan tu. Apa ni? Jangan kuat sangat. Tali keluar Tali keluar. Ambil tak ada bagi terus Dia tadi bagi Tapi apa yang pasti, kidal agak susah sikit. Okey, kameraman pun kena dari kiri sebab kita Kameraman ke sini sikit satu kolam kan. Kita tak tahu spesies apa sebab ini umpan eksperimen Eksperimen sawit. Musakin. Di 24 kita dah dia buah-buahan dia menarik kat sini. Tali keluar. Kita bagi tuan dia finishing sekejap lagi. Tengok tali keluar. Oh, dia bertahan. Joran bengkok
Dia ada saiz. Dia bengkok saya dari bawah ni. Dia bawa lari ni. Dua minit. Dah sampai dah. Sampai dah? Sampai dah. Oh, sampai dah. Ya. Saiz tadi Berani marilah. Saiz tadi juga le. Tu dia. Saiz tadi juga. Dia ambil sawit juga Ini pelahak ni semua dia ambil ni. gila. Ni dia. Okey, release Abang Scott. Boleh lah. Release. Berapa agak-agak tu? 9 ada? 8? 8 9 dia. Okey, ni dia tuan ikan dia. Okey, ngam Abang Scott. Cun. Okey, so hari ni kita saksikan Ranger Ayo. Keluaran pertama baju Ranger Ayo tengah beraksi. Tunjuk muka sikit. Oh, inilah abai ayik kita. Buka lampu sikit. Oh, tu dia. Helah weh. Ini dah setengah jam dah ni. Tak naik lagi. Cair. Oh, tak boleh keluar tau. Sebab ni anak keli. Memang besar ni. Bukan pakai roti nak keli. Kita tak nak dulu lah, parking dulu lah. Letih dah tarik. Biar, berpeluh ketiak dia. Ye, kau bawa bini ke? Tak. Kau bawa bini. Tak nak ikut. Sekejap je. Dia tak nampak lagi. Tu lah. Tak lama. Cerita tengok Abang Scott. Dia pasal spotlight lagi dia punya 4x4. Pasang ke kuda member. Pasal ke kuda tengok ke kuda tengok. Lutut sikit. Oh. Keluar besi ni. Tapi tarik dia. Dia punya tarik tu. Dia main ni. Tadi besar Yek tarik lama sangat. Kurus jadikannya. Tadi besar Yek. Dia tarik lama sangat je. Jadi kurus ikan dah. Ada lah 7-8 kilo. Kuat lagi ni dekat ni. Oh, dia main. Boleh buat konten pagi esok. Jom sekejap buat depan. Kemun Yek. Mana ye? Aduh. Apa ni? Kuda-kuda dah pasang. Tu lah. Takkan mabuk laut sini Yek. Okay, kemun Yek. Tenggelam balik pelampung. Oh, cili tu. Patah. Buka oh. Terbuka. Tenganga. Kililok Dilok. Kililok pun tenganga. Nak tukar. Sebaik. Tak kesian ni. Ada ni player. Tapi putus juga lah si Puman. Tengok tadi lah. Kili dia kat sini kan? Ya. Atas ni player dekat baju, Belakang. Atas kursi. Hujan ni. Kuat ni. Tadi hari lah saya 2 kali ke 3 kali ni dia. Dia ni besar. Lagi jenuh pula ya. 3 orang. Ke bengkok telur, gicek telur dia. Sakit mata. Okey, suasana malam. Geng kita dah masuk katil dah. Berdua sedang main handphone dah. Ini kaki ni tak berapa nak okey lagi ni. Okey. Okey, kita ke sahabat kita hari ni. Kita tengok ada buat bakar-bakar sikit. Bang. Aduh, tarik. Oh, memang syok lah. Siakap ni bang. Oh, siakap 4 rasa ke ni? Siakap berapa? So, abang kita. Hey. So, kita tengok sikit dia ada in progress bakar-bakar.